Assalamualaikum. Hari ni Mira nak masak masakan Cina yang dah jadi favourite mak ayah Mira, iaitu tahu telur. Tahu bersalut telur, okey. First of all, 3 buku tahu, daun kucai, 2 biji telur dengan cili besar merah, 2 biji. Okey, first kita didihkan air. Bila air dah didih, kita bubuh garam. Nak air? Sekejap Lepas tu kita bubuh tahu yang kita dah potong. Then kita buka api lagi bagi dia masak. Okay, after dalam 3 minit macam tu, tahu dah rebus, kita toastkan, okay? Okay, so kita letak minyak dalam lebih kurang banyak tu. Then telur 2 biji tu dah kita dah dadahkan. So, kita masukkan dia. And then bila tepi-tepi tu dah macam nak masak dah, kita letak tahu yang kita dah rebus tadi. Dan kita buka air besar, kita gaul dia. Kita salutkanlah dia. Okay, nanti kalau tu akan jadi macam ni ya. So dirahsia, kita angkat dan kita asinkan, okay? So kita ambil minyak lain. Cili ni kita masukkan. Kita tumis dia. Dah. Lepas tu daun kucai kita masukkan sekali. So, kita tumis dia sampai masak. Okey, lepas dah masak macam ni, kita bubuh sos tiram dan kicap. Then kita masukkan balik tahunya, okey? Lepas tu gaul dia. Okey, tahu bersalut telur dah siap. So, rupa dia macam ni. Kalau boleh memang bagi dia kering lah ya, sebab lagi sedap kering. Macam ni. Makan dengan nasi je pun memang dah sedap. Boleh try, okey?